Tak faham simpan emas, macam mana nak mula? Tak perlu terburu-buru, ada baiknya faham dulu macam mana cara nak mulakan simpanan emas. Jom saya terangkan secara ringkas. Konsep nak beli emas dekat public gold ni sebenarnya sama saja macam kita nak simpan duit dalam bank. Kita boleh simpan ikut bajet dan kemampuan kita. Ada serendah RM100 pun dah boleh bermula. Ada masa boleh simpan banyak, kita simpan banyak. Ada masa kita boleh simpan sikit, kita simpan minimum RM100. Jumlah simpanan boleh berubah-ubah setiap bulan. Kita juga boleh simpan ikut masa masing-masing. Bagi yang berpendapatan bulanan, boleh simpan setiap bulan. Bagi yang berpendapatan mingguan, boleh simpan setiap minggu. Bagi yang bergaji harian, hari-hari ada pendapatan, hari-hari boleh buat simpanan. Ianya sangat fleksibel, boleh buat simpanan ikut masa masing-masing. Sebulan nak menabung lebih sekalipun, tak ada masalah. Andai kata ada bulan yang kita tak dapat nak menyimpan macam mana, tak ada masalah sebab kita buat simpanan, kita bukan buat pinjaman yang mana kena committed bayar setiap bulan tanpa gagal. Sama je kan macam kita simpan duit dekat bank. Cuma bezanya dekat bank simpan duit, di public gold kita simpan emas. Bila dah cukup gram nanti boleh keluarkan pada bila-bila masa. Bukan saja boleh minta public gold postkan emas tersebut ke rumah, malah juga boleh keluarkan daripada mesin ATM emas yang terdekat dengan kita. Sekarang macam mana? Dah mula faham sedikit macam mana cara nak simpan emas dekat public gold? Bersedia nak saya bantu dengan lebih lanjut lagi? Boleh komen nak, saya bantu sebaiknya.